Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni Encik Nelayan nak kongsikan satu barang barang second hand, fancy controller. Ni untuk pagar current. Sebab Encik Nelayan dah tak pakai yang ni lagi. Dekat kebun tak pakai lagi yang model ni. Encik Nelayan pakai yang ni lah, yang baru sikit lah. Yang ni bukan rosak Cuma Encik Nelayan dapat yang baru, yang kira okey sikit lah. Ni fancy ni Encik Nelayan beli murah saja. Harga dia 100 lebih macam tu lah, tak silap 180 macam tu lah. Okey, tapi Encik Nelayan nak jual dengan harga RM80 sahaja. Ni yang ni kuat tengok tapi ni buatan Thailand punya. Dia boleh guna elektrik, boleh guna bateri. Kalau mana yang nak guna bateri, boleh sambung guna bateri. Mana yang nak guna AC, elektrik, boleh sambung ke elektrik lah. Okay, yang ni kuat dia boleh adjust. Kat sini, ni Thailand punya, dia boleh adjust. Nak laju mana dia punya tembak dia tu. Kalau nak yang laju, macam ni, tak api dia macam tu Kalau kata nak slow sikit, tengoklah. Nak macam kura-kura ke, slow satu macam ni, satu. Yang ni satu. Yang ni satu. Macam tu ni fungsi dia, laju. Ini bumi, yang ini dekat line lah. Okay Ini terus kat tanah, ini terus ke line. Okay, yang ni sebenarnya okey, tahan lah, boleh katakan tahan. Sampai sekarang, daripada buat kebun dulu dah 8 tahun, barang ni masih lagi okey. Cuma kalau beli yang mahal tu risau hilang lah. Kalau yang ni yang murah-murah ni tak terasa sangat. Bukan kata yang murah tak tahan sampai sekarang okey. Cuma kita nak lagi baik lah. Yang ni memang setakat ni okey. Cuma dekat kebun ada 3 lagi set. Dekat kebun durian, kebun pisang, dan satu lagi dekat kebun durian yang baru Tapi 2 pakai yang jenis ni, satu lagi Cik Nelayan pakai yang okey sikit lah. Yang warna hijau, apa brand je lah. Yang tu dapat bantuan lah Yang tu dapat bantuan. Jadi bila dapat bantuan, kita guna yang bantuan punya lah. Kita jangan simpan, kita guna. Jadi terpaksa buka yang ni, kita guna yang bantuan tu dulu. Okey, kalau tuan-tuan nak beli kat Cik Nelayan, yang ni harga dia RM80 saja. Kalau nak beli dekat Shopee, tuan-tuan boleh beli dekat link Shopee yang Cik Nelayan share ni lah. Harga dia tak mahal pun. Yang tu, yang baru memang terjamin lah kualiti dia. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.